Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi pada rancangan Sembang Impossible yang telah ditaja oleh PMKU Studio dan Starlight Stadium Berhad. Sebelum saya mengenalkan panel-panel dan memberi tajuk pada hari ini, saya akan perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Amir Safwan bin Azlan, berasal dari Sandakan Sabah. Tanpa membuang waktu lagi, saya akan memperkenalkan tetamu undangan kita pada hari ini. Yang pertama, tetamu dia dari Ipoh. Kita persilakan Irsyad Faruqi. Sihat? Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So nama saya Irsyad Faruqi. Saya dari Ipoh. Itulah. Tetamu undangan kita yang kedua, dia dari Jabor dan dia baru je datang pada pagi tadi. Dipersilakan Aiman Syakir. Apa Terima kasih. khabar? Apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Boleh benarkan diri? Okey, untuk makluman semua, nama saya Muhammad Aiman Syakir. Boleh panggil Man. Saya berasal dari Kuantan. Saya tersinggah. Singgah. Sama. Sama je semua Saya tak, saya Okey. Sebelum kita memulakan Jauh tajuk dah. kita pada hari ini, kita akan memberitahu tajuk kita pada hari ini. Okey. Apa dia? Sempena Malaysia pada tahun ni, kita menjadi salah satu apa? Orang panggil? Bukan host. Kita ada event untuk Malaysia. Apa Visit Malaysia tu. Visit Malaysia, betul. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah industri dalam Malaysia. Korang pernah bercuti tak dalam Malaysia ni? Sampai siapa dulu? Tak kisah. Okey, saya dulu lah. Dia check ke? Bagi saya, kalau saya lah kan, saya rasa saya pernah bercuti dekat Penang. Dekat Penang. Itu pun dengan kawan-kawan lah kan. Oh, kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. And then lepas tu saya pergi sana pun balik hari je. Oh, balik hari. So bercuti kat sana dapat tengok pulau-pulau, bandar yang menarik. Contohnya macam kalau kat Penang kita ada, rasanya semua tahu kot, semua tahu yang ada bandar street art. Oh. Ada bandar street art kan. Oh, itu saya tahu, Tahu? Betul. Lepas tu jalan-jalan dekat pantai. Apa nama pantai tu? Pantai Pantai Penang lah, Pantai Penang. Oh, dekat area Penang tu Pantai lah. Penang tu. Georgetown banyak. Hmm. Kalau Batu Word tu bagi saya macam agak kurang. Tapi memang menarik lah. Oh. Ada banyak jabatan yang kat Penang tu. Jadi saya memang menarik kat situ. Tapi saya ada satu soalan ke awak. Dekat Penang ni, apa ciri khas Penang ni bagi awak? Bagi saya dari segi makanan kot. Oh, makanan. Kiranya makanan situ ada yang menarik, banyak yang menarik. Contohnya pelbagai lah. Yang paling famous. Apa yang paling famous? Betul kan. Okay. Cerita. So bagi saya makanan yang ramai orang tahu. So awak tak tahulah Saya tahu. Awak tahu. Tapi saya nak tahu Tak lah tahu. bagi awak. Bagi saya rasa nasi kandar. Nasi kandar. Nasi kandar. Sedap. Pasumbu. Pasum, apa tu? Pasumbu. Ha. Pasumbu tu dia banyak kepada campuran daripada apa? Roti semua. Okey. So last sekali cendol lah. Cendol. Itu yang paling orang kata paling Ketara lah. paling ketara lah untuk dari segi makanan kat Penang ni. Bagi saya menarik agak. Menarik Ya. semua. Okey. Bagaimana Aiman pula? Aiman pernah cuti kat mana dalam Malaysia ni? Saya tahun lepas saya ada pergi Terengganu lah. Terengganu. Oh. Terengganu tu memang cantik tempat dia. Oh, daerah mana tu? Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Uish. Sebab Terengganu ni dia punya culture memang cantik. Oh, culture cantik. Apa ni, dekat situ pun banyak pulau, Oh, pantai-pantai. So, pantai paling cantik saya pergi Pantai Penarik lah. oh, pantai menarik. Uish. Baru first time dengar. Cuba cerita pasal apa pantai menarik dekat semua. Pantai Penarik ni dia cantik. Lepas tu dekat-dekat dengan dia tu banyak kedai makan. Contoh paling special kat situ ikan cok tepung, sotong tepung. Sedap kan? tu. So bagi awak rasa macam dekat Terengganu ni makanan paling menarik itulah. Celup tepung je lah. Celup Cok tepung tepung je lah. lebih sedap lah. Tapi memang betul Betul celup pantai kan. tepung. Yes. So kalau makanan kegemaran awak?
Macam saya pergi sana nak cari ekor gemuk. Oh, Gemuk pun. Dia besar-besar. Tak tahu. tapi saya suka ni keropok lekor ni rebus. Oh, Yang dia rebus je. sebab panas-panas tu. Oh, sedap. Apa beza dia? Apa beza dia sebenarnya? Biasa Saya yang pun gemuk tu. ya, saya orang utara kan. So, Oh ya. tak tahu sangat. Yang rebus tu ikut minyak lah. Tapi kalau nak sihat boleh lah. Okey, faham. So, faham. beza dia kurang minyak lah. Yang Dia crispy lah. yang Oh, gemuk tu Rangup. rangup. Yang gemuk tu banyak isi tu yang sedap tu. Oh, banyak isi. Ya. Macam mana awak tahu Gemuk, banyak gemuk. isi? Sebab dia besar kan. Oh, So, makan apa ni? Yang macam paling Paling sedap sana laksa lah, laksa Terengganu punya. rasa Terengganu? Terengganu pun ada laksa. Ada. Oh, ya? Ya. Tak serius ni, saya Ingat tak tahu. Betul. Ingat laksa Johor ada, laksa Pening. Kat Terengganu pun ada. Uish. Dia spesial dia guna gebuk untuk pusing-pusing. Oh, manual lah. Ah. Traditional punya cara. Okey, faham. Okey lah, selain daripada makanan dekat Terengganu, tempat apa yang paling ramai orang pergi untuk melancong? Tempat Kira paling ramai tu biasa orang pergi drawbridge. Oh, Dropis. Yang jabatan naik turun tu. Uish. Cantik tu. Uish, cantik. Petang-petang tengok sunset. Oh lawa. Oh, baik. Kadang-kadang boleh sewa boat situ. Boleh sewa pun. Ha, Berapa anggaran? dalam 30 macam tu lah. 30 tu ada price untuk belajar tu sebenarnya. Ada sebenarnya. Ada? Ada. Dapat dalam 20 macam tu lah. 20. Ha, Dikira worth it lah untuk belajar-belajar. betul. So, kita baru je bertanya tentang pengalaman mereka ke percutian dalam Malaysia saja. Baiklah. Tajuk kita pada hari ini ialah industri dalam Malaysia. So, saya ada satu soalan. Tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, nanti saya beritahu apa tempat tu macam mana. Awak just huraikan je. Boleh tak? Boleh? Boleh eh? Kita cuba. Kita cuba eh. Datang Okey. jauh. Oh, datang jauh. Okey, baik. So, kena ada yang menarik kan? Uish, paling menarik lah ni. Paling menarik. Baiklah. Awak lah kena bagi. Yang pertama tempat menarik dalam kawasan bandar. Boleh Aiman bagi tahu dulu? Tempat menarik ke Sebandar. Macam saya KLCC lah. KLCC. Uish, bandar sangat tu. Bandar sangat kan. Hmm. Sebab kawasan tu yang cantik, tinggi-tinggi kan. Uish, tinggi Kat betul. situ pun banyak mall. Oh. Saya jadi suka shopping kan. Uish. Ya saya nak duit. Ya. Selain mall ke, apa kelebihan KLCC ni? Dia kat situ kan tempat ada tempat pentadbiran juga kan. Apa? Tempat pelancong datang juga. Oh, betul. Sebab Dia antara salah satu tempat yang banyak pelancong luar datang ke situ. Okey. Dekat KLCC ni, saya nak tanyalah kan. ha, KLCC ni dia punya culture kat situ macam mana? Ada Budaya lah. budaya dia macam mana? Saya nak tahu pasal budaya kat sana. Melayu kat sana macam campur-campur jugalah. Bercampur. Sebab banyak bahasa kat situ kan. Orang datang dari negara kan. Jadi menarik tempat tu. Kat situ apa? Kalau kita pergi sana, kita boleh tengok satu Malaysia lah. Ada Melayu, Sabah, Sarawak, Semua India ada. dengan Cina. So, Okey lah. macam kalau Kuala Lumpur ni bagi awak rasa itu adalah bandar tarikan untuk semua negara luar masuk? Betul. Sebab bila orang sampai Malaysia, mesti dia orang sampai KL dulu. Oh, betul. Menarik lah, menarik. Menarik, Sebab, kan? ya, saya pun jarang lah tahu benda ni kan. Orang Perak duduk Perak je. Saya duduk Perak je. Tapi dekat je dengan KL. Dekat je. Okey. Malaysia punya bandar gila lah sekarang. Lawa. Sumpah cantik. Ya. Bagi apa yang awak rasa bandar yang paling cantik? Bagi saya sama lah macam Aiman. KLCC je lah. Sebab Kuala itu Lumpur. adalah orang kata apa tempat yang paling Tempat yang jadi tumpuan jadi tumpuan kan. untuk luar negara. Macam tahun lepas kita kan jadi tuan rumah pada ASEAN punya ni. Lepas tu banyak orang-orang yang dari Asia Tenggara ni dia datang melancong kat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi besarlah peranan KLCC ni sebenarnya kan. So, dia di antara salah satu yang tertinggi dekat dalam dunia ni.
menara paling tinggi lah. Ya. Iya. Baru tahu. Betul. Okey. Kalau Irsyad pula, bandar tempat penarikan pelancong dalam Malaysia. Saya rasa sama, tak ada sama je, tapi sama dengan saya punya pilihan Penang tadi tu. Saya Georgetown lah. Oh, Georgetown. Ha. Georgetown lagi. Sebab saya rasa macam orang orang luar negara pun boleh datang ke Georgetown juga, macam untuk tengok-tengok persekitaran lah. Saya rasa tu lah tempat bandar yang paling menarik lah. Dekat Georgetown ni dia bandar. Dia bandar. Dia adalah bandar. Tapi dia lebih kepada, dia tak sama dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kan bandar yang betul-betul bandar. Tapi ni adalah bandar yang dengan adanya tempat bersejarah. Oh. Tak ada tempat bersejarah sangat pun, tapi untuk orang luar datang nak menikmati suasana yang orang kata apa, Ala-ala Europe lah. Itu ke? Lain sikit. ala-ala kampungan Melayu macam tu. Oh. Agak menarik lah kat situ. Okay, Boleh cuba. Boleh cuba. Saya kayaknya Ada juga barang-barang sejarah lama macam keris ke apa ke. Ya, ada banyak. Contohnya macam kita ada Museum Penang. Museum Penang banyaklah barang-barang bersejarah dalam tu. Contohnya macam keris kan. Menarik. ada lagi ke tempat yang menarik dekat bandar ke tak ada? Menarik. Banyak tapi itu saja. Ada banyak. Kita ke statement kedua. Yang statement pertama tadi pasal bandar untuk pelancong dalam Malaysia. Yang kedua, kita pergi ke tempat bersejarah. Sejarah. Yang pelancong luar dengan pelancong dalam Malaysia ni boleh pergi kat tempat tu. Ya. Cuba bagi contoh daripada Ishan. Okay, sampai saya dulu lah. Saya rasa Melaka. Oh, Melaka. Ya, tempat yang rasa ramai orang boleh belajar tentang budaya-budaya Melayu kan. Contohnya macam Kota Formosa. Okey. Macam hari tu satu kelas saya pergi. Oh, masih belajar lagi? Saya masih belajar. Oh, masih belajar. Okey. Part time nyanyi. Part time nyanyi. Oi. Tapi nampak mecek lah. Nampak mecek. Memang. Okey, boleh sambung? Tujuan mempelajari budaya-budaya kat sana. Contohnya pergi Jonker Street kan. Betul. Lepas tu pergi Kota Formosa dengan bangunan Sultan Abdul Rahman. Oh, betul. Boleh listkan lah nanti. Dekat Jonker Street tu. Dia dekat-dekat dia kan dengan Formosa, Estipa, Gereja Kris, dekat dia kan? Dekat, tapi adalah jarak dia yang orang kata apa, tidak boleh berjalan kaki lah katanya. Saya nak tahu sejarah daripada Bandaraya Melaka ni. Sejarah Apa yang awak daripada- belajar time awak pergi dengan kawan-kawan awak ni? Contohnya macam kalau dekat Bandaraya Melaka ni kita boleh belajar tentang Hantua, sejarah pasal Hantua dan Hanjebat. Oh, pendekar. Pendekar. Oh, okey, Lepas tu faham. kita boleh belajar serba sedikit lah tentang budaya, macam mana kita punya tokoh-tokoh dulu yang berjaya lah sampai dekat Malaysia sekarang. Saya nak tanya pasal pendekar tadi. Pendekar, awak pernah pergi ke makam-makam mereka? Macam contoh Hang Tuah. Makan Hanjebat macam tu lah. Hantua saya tak pernah pergi, tapi Hanjebat saya pernah tengoklah macam mana diorang mempersembahkan cara diorang, cara budaya diorang macam dulu-dulu punya. Saya pernah nampak lah macam mana kejadian tu. Maksudnya berlakon semula. Okay, faham. So, yang Hanjebat tu dia pernah diadaptasikan ke dalam dia diadaptasikan dalam filem Malaysia. Cerita apa tu? Contohnya kita ada seniman Piramli. Itu Cerita apa? Cerita apa tu? apa dia namanya? Tak tahu. Saya tak pasti. Hantua lebih kurang lah. Hantua, okey. Tempat bersejarah dalam Malaysia. Bagi salah satu contoh, Aiman. Bagi saya dekat Melaka juga. Oh, kat Melaka. So awak pernah pergi mana tu lah? Pernah juga. Awak pergi dengan siapa tu? Dengan Tok Fred? Tak Oh, tak ada. Dekat Bandaraya Melaka ni, bagi Aiman, ada apa kat Bandaraya Melaka? Saya tertarik dengan Telaga Hantua. Telaga Hantua? Oh. Sebab dia sejarah dia memang unik. Sebab dia kau STE kan. Sebab STE. Dia buat telaga tu sendiri lah. STE. Lepas tu apa mitos orang kata kalau sapu kat muka nampak handsome kan. Kalau
minum tu dapat kahwin orang sana. Oh, pernah minum lagi? Nah, Pernah. Oh, pernah minum. So awak nak jodoh orang sana lah. kalau ada rezeki. Okay. Amin. Saya dapat tak? Dapat lagi tak? Masih mencari lah. Masih mencari. Siapa orang Melaka boleh DM dia. Boleh komen Makanan apa yang special kat situ? Kat Bandaraya Melaka ni? Bagi saya yang special kat sana cencaluk. Cencaluk. Macam mana cencaluk tu? Macam udang kering tak silap. Udang kering. Biasa makan dengan nasi. Macam tu lah. So dia macam orang kata makanan tambahan lah. Macam budu semua tu lah. Makanan budu? Kan dia macam makanan sampingan yang buat cicak-cicak. Yo, serius lah. Ya. Baik. Kalau Irsyad, makanan special kat sana? Saya rasa Tak sabar nak nyanyi ni. Baiklah. banyak sebenarnya, banyak. Contohnya kita ada ais batu campur. Ais batu campur. Itu untuk orang kata apa, dessert Untuk untuk penyejuk diri. penyejuk diri. Okay, cendol lah. Cendol kuning. Ini Peanut. lain. Dia campur, dia campuran ais, sirap dengan kacang-kacang sikit. Dia macam Ada jagung pun ada. ABC ke? Ada ABC. Oh, ABC. Itu pernah jumpa, sedap tu. Oh, awak pernah? Kalau panas-panas tu sedap. Oh. Banyak kacang pula tu. Tak banyak sirap lah. Tak banyak sirap. So, Aiman ni suka makan lah. Tengok Banten lah. Okay, faham. Kita tak sabar. Main gitar. Oh, main gitar. Okay. So, itu adalah penutup untuk berehat. Lepas berehat ni kita akan sambung dengan segmen yang ketiga, keempat dan seterusnya. Baiklah, kita berehat sebentar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Sembang Impossible. Baiklah, kita baru lepas berehat tadi. So kita akan terus ke segmen yang ketiga. Total dah segmen ketiga dah kita. Betul. Okay, Cepat. Faham? Baik. Berat tau. Baik. Saya naik bas ni. Baiklah. Yang segmen ketiga ni kita ada soalan pulau yang menarik dalam Malaysia untuk pelancong datang untuk melancong dalam Malaysia. Boleh bagikan contoh, Aiman? Contoh pulau. Pulau yang saya menarik Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Okey. Langkawi ni tempat dia cantik. Tempat dia cantik. Cantik dia tadi kan. Cantik. Masa kat sana semua barang pun murah kan. Jadi pelancong Contoh barang murah tu. macam kerja sana kan jual coklat banyak-banyak kan. Sana kan teks kan murah kan. Dia coklat macam TV semua tu murah. Oh, okey. So apa ni, kalau nak main aktiviti di sana banyak, best. Oh, banyak kan contoh aktiviti yang boleh kita buat kat Langkawi ni apa Contohnya bandar nabut. Oh, ada bandar nabut. Bawa motorbot. Okey. Ada lagi ke? Itu saja je. Kita pergi ke Irsyad pula. Soalan dia sama, pulau yang menarik dalam Malaysia. Bagi saya lah kan, kalau bila kita cakap pasal pulau ni, kita mesti nak ada yang orang kata apa, tempat-tempat yang tertarik dengan pulau tu sendiri. Bagi saya macam kalau kat Terengganu, Pulau Perhentian dengan Pulau Redang. Dekat Terengganu. So yang antara pulau yang bagi Irsyad terbaik lah, pulau apa untuk orang datang melancong? Bagi saya Pulau Redang lah. Pulau Redang. Sebab banyak aktiviti yang kita boleh buat kat sana. Contohnya orang-orang luar pun boleh belajar macam mana nak berkayak. Ada tempat-tempat untuk belajar kat situ. Contohnya berkayak, macam bermain boat. Okey. Lepas tu macam surfing. Lepas tu apa yang Snorkeling. Snorkeling. Oh, snorkeling yang masuk dalam air. Ya, masuk dalam air. Kat situ boleh buat. Oh, kat situ boleh buat. Dekat Langkawi boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Tengok ikan banyak kan. Ikan banyak-banyak. Memang menarik lah kat situ. Menarik, dia punya view pulau tu menarik lah. Memang menarik. Bagi saya Pantai Timur ni memang orang kata apa, tempat yang kaya dengan alam sekitar Okay. pantai kan. Disebabkan
sekarang kita orang dah kesuntukan masa. So saya akan mengakhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Irsyad Faruqi, terima kasih, dan Aiman Syakir. Terima kasih kerana Alhamdulillah. terima kasih kerana sudi datang ke podcast pada kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Baik, insyaAllah. Okey. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama datang ke Malaysia sempena tahun apa? Malaysia. Tahun Lawat Malaysia 2026. Okey. Kira dekat Malaysia ni kita ada banyak tempat pelancongan dari segi sejarah, budaya, alam sekitar dan sebagainya. So, dekat Malaysia ni salah satu tempat yang menarik untuk anda semua melancong. Yang itu saja daripada saya. Marilah datang ke Malaysia. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye. Yes. Bye. Reminiscensi dari Aiman Syakir dipersilakan. Tak bahagia, aku tahu kau takut, tapi jangan bimbang. Sudah terbukti dalam reminiscensi aku ganda. Indahnya sungguh cerita cinta, waktu kita gembira, waktu tiada masalah. Namun impian ini hanya ilusi, realiti kita cinta takkan terjadi. Takkan terjadi.